Hampa ingat hak 47 kes tu saja ke? Tu, hak LCS tu, ingat tak boleh buat pertuduhan baru ke? Kalau pejabat peguam negara buat keluar pertuduhan terbaru pasal kes LCS ni, agak-agak hampa Zahid Hamidi saja ke yang sangkut dalam kes tu? Ramai lagi hampa tak ingat dulu Zahid sebut siapa dia? Zahid petik nama siapa? Bila kes Zahid Hamidi ni diumumkan NFA oleh Jabatan Peguam Negara, ada yang terus bersorak, ada yang marah dan ada juga yang buat keluar teori. Berkemungkinan UMNO akan lompat ke PN, UMNO nak buat Muafakat Nasional 2.0. Persoalan ni betul ke atau hanya sekadar retorik? Pertama, kita kena faham apa dia NFA kes Zahid ni. NFA bukan Zahid dibebaskan oleh mahkamah. NFA dekat sini ni adalah keputusan Pejabat Peguam Negara untuk tidak meneruskan pendakwaan ke atas Zahid Hamidi. Berdasarkan bukti-bukti yang sedia ada, ya, keputusan kes tamat, kes close. Macam itulah lebih kurang. Tapi kalau dalam politik, persepsi itu lebih kuat berbanding fakta. Betul tak betul? Persepsi rakyat hari ni, rakyat anggap kes Zahid selesai masa dia duk ada dalam kerajaan. Okey lah, ni kita berbalik kepada teori yang UMNO ni dah mungkin, ialah dia dah lepas kes dia NFA, dia rasa selamat. Mungkin UMNO akan lompat kepada PN dan mungkin akan mewujudkan Muafakat Nasional 2.0. Kalau ikut pada pendapat aku, UMNO tak akan lompat. UMNO tak akan lompat dan UMNO tak akan mewujudkan Muafakat Nasional 2.0. Hampa nak tahu pasal apa? Ni mai aku bagi tahu kat hampa. Kalau hampa ni baru saja terlepas kes yang besar. Kes besar contoh dia prima facie lah. Sebelah kaki duduk dalam, sebelah kaki duduk luar. Kalau hampa lah baru lepas pada kes besar, agak-agak hampa nak kekalkan diri hampa tu, political mileage hampa tu dalam rumah yang selamat, ataupun hampa nak keluar pergi masuk hutan, tempat yang penuh dengan musuh-musuh hampa. Agak-agak hampa, itulah situasi Zahid dan UMNO hari ni. Kalau dia keluar, kalau dia tarik sokongan, dia hilang jawatan, dia hilang kedudukan, dia hilang tempat perlindungan. Nampak tak nampak lagi? Ramai yang bercakap pasal Muafakat Nasional 2.0 ni, dan ramai yang setuju. Sebab apa? Sebab penyatuan Melayu, penyatuan ummah ni. Dan kalau bagi pendapat peribadi aku sendiri setuju apa yang Ketua Pemuda UMNO, apa yang Pemuda UMNO usulkan pada Konvensyen Pemuda UMNO baru-baru ni. Kita sebagai orang Melayu, orang Islam ni, bila adanya seruan untuk penyatuan ummah, untuk penyatuan orang-orang Melayu ni, patutnya kita kena berlapang dada lah pasal untuk memperkuatkan lagi penyatuan orang Melayu dan untuk memperkuatkan lagi, untuk mempertingkatkan lagi undi daripada orang Melayu. Ramai yang sangka NFA ni membuatkan Zahid Hamidi ni bebas. Sebenarnya tak. NFA Zahid ni lebih membuatkan Zahid Hamidi terikat. Hampa nak tahu pasal apa? Jawapan dia mudah ya. Pasal lepas kes dia tu, sebab tengah ada kuasa, sebab tengah bersama-sama dengan kerajaan yang tengah berkuasa pada hari ni. Hampa pergi tengok balik lah apa yang Azalina cakap dulu. Dia kata apa dulu ni? Yang jadi Perdana Menteri ni, dia mesti jadikan peguam negara tu orang dia. Apa tak betul aku kata ni? Ni yang tengok Azalina kata apa ni? Siapa jadi Perdana Menteri, dia mesti jadikan peguam negara orang dia. Saya ni Ketua UMNO bahagian dah 20 tahun. Mestilah setiausaha bahagian orang saya. Mestilah ketua perangan orang saya. Sebab saya lantik. Tapi ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, naib dengan timbalan dipilih daripada bawah oleh ahli, betul tak? Kalau hampa tanya aku, bila betul-betul UMNO ni akan tarik sokongan dengan kerajaan madani, kerajaan perpaduan ada law ni, pada pendapat peribadi aku nombor 1, Zahid tumbang sebagai Presiden UMNO. Nombor 2, Presiden UMNO yang ganti Zahid Hamidi ni betul-betul anti kepada PH ni. Setakat hari ni berlaku tak dua benda yang aku abang tadi tu?
Kalau tak berlaku, jangan mimpi lah. Ya, aku pun tak nafi. Ada setengah-setengah ahli-ahli UMNO ataupun kita ambil 15 orang MP UMNO BN yang tak sehaluan dengan Zahid, yang aku pun tak tahu sampai kelar ni mereka ni hanya tunggu masa yang tepat ke, atau memang takut nak tarik sokongan ke. Aku pun tak tahulah bila masa yang mereka ni nak buat move. Kita tunggu dan lihat lah. Dan satu lagi, hampa boleh tengok baru-baru ni Ahmad Maslan ada cakap apa. Kalau UMNO tarik diri, tarik sokongan daripada kerajaan jadi pembangkang, tak ada untung satu duit, satu sen pun kepada UMNO ni. Pasal mereka ni gila jawatan, gila kuasa, gila pangkat, gila duit. Hampa pun faham sendiri perangai orang UMNO ni macam mana. Baik daripada hak atas, turun sampai kepada akaun umbi ni. Kalau dalam pilihan raya ni, nak pacak bendera pun kena pakai duit. Bukan macam orang PAS. Bukan macam ahli-ahli PAS ni, lagi kena keluar duit sendiri lagi ada lah. Jadi bagi pendapat aku, kes NFA Zahid ni bukannya tiket untuk UMNO ke PN, untuk UMNO buat Muafakat Nasional 2.0 ke, berapa .0 ke. Dia lebih kepada tali pengikat untuk UMNO kekal dalam kerajaan. Sebab kalau hampa tengok, ni hanyalah semata-mata survival politik Zahid dan juga survival politik UMNO bin Zahid. UMNO bin Zahid. Hampa ingat hak 47 kes tu saja ke? Tu, hak LCS tu, ingat tak boleh buat pertuduhan baru ke? Hampa dah lupa ke? Kes LCS yang puak-puak PH, DAP ni duduk main masa PRU 15. Nak penjarakan Zahid apa semua tu. Hak tu hampa dah lupa. Hampa kena ingat, Azalina dulu sebut apa? Kalau kita jadi Perdana Menteri. Kalau kita tu siapa? UMNO. Lah ni UMNO timbalan Perdana Menteri saja. Yang jadi Perdana Menteri ni buat masalah ni, siapa dia? Anwar Ibrahim, bukannya Zahid Hamidi. Kalau pejabat peguam negara buat keluar tuduhan terbaru pasal kes LCS ni, agak-agak hampa Zahid Hamidi saja ke yang sangkut dalam kes tu? Ramai lagi hampa tak ingat dulu Zahid sebut siapa dia? Zahid petik nama siapa? Tok Mak Hassan. Ni mai kita dengar balik apa Zahid Hamidi sebut masa Perhimpunan Agung MIC dulu tu. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada PRU ke-14. Bukan saya saja kena charge. Tomat? You are in the waiting list. Tan Sri Vicky, don't laugh. You are also included. What more, Dato' Sri Saravanan? Kasih, they won't forget you. You will be charged as well. Jadi, pada pendapat hampa ni, persepsi mana yang paling kuat? Persepsi mana yang lagi kuat? Antara NFA Zahid, UMNO boleh tarik sokongan pada kerajaan, UMNO boleh buat Muafakat Nasional bersama-sama dengan PN, ataupun kes NFA Zahid ni lebih mengikat Zahid dan juga UMNO tu sendiri untuk tidak tarik sokongan nak pi buat Muafakat Nasional 2.0 bersama PN ke apa ke, dan kekal dalam kerajaan. Dengan sebab-sebab apa yang aku bagi tahu tadi tu. Cuba hampa drop hampa punya pendapat-pendapat dekat komen di bawah. Gerak dulu.